So, kedua-dua pasang handbag milik Sheila Azwil akad ketiak. Harga tak mahal sangat. Berapa? Harga dalam... Okey, Cung, kita nak spot bag influencer terkenal. Dia ni suka bagi education mengenai penjagaan dalaman wanita. Sheila Azwil, akak ketiak. Oh. Ya, dia suka buat video yang sangat-sangat kelakar kat social media. Faham, so kamu tengoklah video-video dia. Ya, sebab dia memberi pendapatan pendidikan kepada wanita. Oh, kamu wanita ke? Sebenarnya. Dan resume kamu cakap kamu lelaki? Sebab nak lulus. Oh, bijak. Ini adalah Balenciaga Rodeo. Harga dia tak mahal sangat. Harga dalam RM15,000. Sahaja. Tak apa korang. Harga dalam RM15,000 sahaja. Wow. Agak special juga Betul. yang dia boleh pakai Balenciaga Rodeo ni. Betul. Sebab So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Biasanya kalau orang nak spend RM15,000, orang macam akan pergi kepada Chanel, WOC boleh dapat. Kalau LV dah boleh dapat soft trunk. Kalau dia go for something yang dia hebat dia. Maksudnya they don't care. She don't care. Culture. Jom. Next bag pula bos. Bag apa ni? Macam Hey, ni mahal bro. Ni mahal ni bro. Berapa tu? Ini adalah Hermes. Picotin 22. Macam mana bos tahu tu 22 ke? Faktor kecil lagi. Sorry, lain tak masuk tadi. Oh, lain tak masuk. Putus, Okey, teruskan. Ini adalah Hermes Picotin 22 rasanya lah kan. Kod-kod lah Harga dia tak mahal sangat. RM24,000 sahaja. Okey, menarik. So, kedua-dua? Kedua-dua pasang handbag akad ketiak. Harga dia tak mahal sangat. Harga dalam... Bos, jangan pergi. Jangan pergi. 24. So, kedua-dua pasang handbag milik Sheila Azwil akad ketiak. Harga dia tak mahal sangat. Berapa? Harga dalam RM38,000 sahaja. Interesting. Selalunya 38 orang akan dah beli, dah letak Chanel kat situ kan? Dia tak kisah. Dia kaya bro. Interesting. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.